Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mula lagi dalam podcast TVPSS SMK Cochrane. Bersama saya, host anda, Syawkina. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muazzam, iaitu alumni 2013 hingga 2017. Baik, boleh Ustaz perkenalkan diri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muazzam Hafizi bin Mahat Rahim. Berumur rahsia. Alamak. Dan saya merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Dan adik-beradik saya semuanya Cochranean. Wow. Semuanya Cochranean, alhamdulillah. Dan saya merupakan guru pelatih daripada UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan sekarang berada di tahun keempat dan sedang menjalani latihan mengajar di SMK Cochrane selama 4 bulan. Dan sedihnya, hari ini merupakan hari terakhir saya di SMK Cochrane. Hari berapa hari bulan Hari ini 26 hari bulan 6 2025. Kemudian latar belakang saya, sebelum saya ke UPSI, saya selepas SPM di SMK Cochrane, saya telah mengambil ujian STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia di Madrasah Al-Khairat di Kuching, Sarawak. Dan selepas itu meneruskan ke UPSI. Untuk pengetahuan semua dan penonton, saya merupakan alumni Cochrane pada tahun 2013 sehingga 2017. Menengah rendah 2013 sehingga 2015 saya mengambil kelas aliran agama KAA. Pada ketika itu diberi nama 1 bakti, 2 bakti dan 3 bakti. Kemudian menengah atas saya meneruskan ke aliran sains, iaitu 4 harapan dan 5 harapan. Masa tu Ustaz ambil JKT ke biologi? Okey, untuk kelas menengah atas pada zaman saya hanya ada 5 kelas sahaja. HIDUP, Harapan, Ikhlas, Dinamik, Unggul dan Pintar. Dan sekarang ni saya difahamkan ada berapa kelas? Dalam 7 kot. Ada 7 kelas. Ada 2 lagi tambahan. Pada zaman saya, kami ada 4 kelas sains. Okey, sebab peratus pada zaman saya dulu ada PT3, Pentaksirian Tingkatan 3, peratus sains tu agak tinggi. Okey, jadi bila kami naik ke tingkatan 4, kelas harapan ni diberi nama sains ikhtisas ataupun sains gunaan. Kami tak ambil biologi. Kami tukarkan dengan akaun ataupun LK, lukisan kejuruteraan. Oh, maksudnya LK tu kalau sekarang di JKT kan? Betul. Sekarang ni dah diberi nama baru JKT. Kalau saya ingat lagi, guru yang mengajar tu Puan Normiza. Bekas tolong kanan HEM sekolah kita, betul. Okey. Kemudian Ikhlas dan Dinamik kelas sama, sains tulen dan juga biologi. Unggul kelas akaun, Betul. dan Pintar kelas seni. Itulah zaman saya. Kalau sekarang, sedikit sebanyak. Kalau sekarang kita orang sains HI, harapan dengan ikhlas, unggul dengan dinamik, akaun ekonomi, tapi dinamik dia ada admin. Okay. Lepas tu kalau seni dia Pintar, bakti, efisien. Dia orang ambil seni dengan perniagaan. Tapi kalau dulu panggil perdagangan. Perdagangan, betul. Jadi saya lihat sekarang ni banyak pilihan lebih terbuka untuk pelajar. Itu sangat bagus lah. Sekarang paling ramai nak masuk unggul lah. Unggul, betul. Zaman saya pun memang kelas unggul ni memang ramai. Sebab kurang 40 orang, sebab zaman kami kelas akaun hanya ada 1. Jadi semua mungkin tak mampu nak ambil kelas sains ni akan mengambil pilihan untuk ke kelas akaun lah. Tentu menyebabkan ramai pelajar. Dan alhamdulillah kedatangan saya semula ke SMK Cochrane ni ibarat pulang ke rumah lama. Banyak kenangan pahit, kenangan manis yang mungkin kita dapat kongsikan sebentar nanti, insyaAllah. Baik, so kita borak pasal sejarah Cochrane ni lah kan. Ustaz tahu sikit tak pasal sejarah Cochrane ni? Okey, sedikit sebanyak ada yang saya tahu. Okay, sebab untuk pengetahuan semua, di sekolah kita ada satu bilik yang diberi nama bilik sejarah. Okay, nanti para pelajar pun boleh
ke sana lah jika diberi kesempatan. Dalam bilik sejarah ni ada diceritakan tentang sejarah SMK Cochrane. Okay, saya adalah buat orang kata buat kerja rumah sikit lah. Okay, saya ada baca sikit sebab sekolah kita ni ditubuhkan pada 1957, tahun di mana kita mencapai kemerdekaan. Jadi usia sekolah kita ni sama dengan usia negara kita. Uish, sekolah kita ni. Betul. Usia sekolah kita sama dengan usia negara kita. Hebat tu. Okay. Pada awalnya sekolah kita ni hanya pelajar lelaki sahaja dan tak ramai pelajarnya. Dan antara sekolah Inggeris terawal di Kuala Lumpur selain Victoria Institution. Okay, faham. Masa zaman Ustaz tu, Ustaz tak join ke Pasaragam ke? Sebab dulu kan Pasaragam yang paling famous kan? Okay, itu lepas ni. Okay. Sambung balik. Selepas 2004, sekolah baru telah dibina. Iaitu sekolah di mana kita pindah sekarang ni. Yang kita berada sekarang ni adalah bangunan baru. Tak adalah baru, 2004 agak lama lah, agak berapa puluh tahun dah kan. Daripada bangunan lama tu kita pindah ke sini sepenuhnya. Yang 7 tingkat. Dan semua pentadbiran semua berubah kat sini lah. Berubah kan? Okay. Macam mana? Kan Ustaz dah masuk sekolah ni, Ustaz rasa apa je yang berubah? Apa je penambahan yang ada dan mungkin ada kekurangan ke ataupun macam dia lebih kepada penambahan lah? Penambahan dulu dengan sekarang? Ada tak? Okay. Penambahan ni sebenarnya agak banyak juga yang saya tengok perubahan yang berlaku selepas lebih kurang lebih kurang 9 tahun. 9 tahun? Uish. Saya alumni. Okay, 2017, 8 ke 9 tahun lah. Saya menamatkan SPM di sini. Antaranya yang saya dapat lihat dengan terbinanya Dewan Cochranian. Betul. Itu yang paling besar sangat lah. Sebab dulu asalnya tapak Dewan Cochranian itu adalah tapak permainan bola keranjang dan juga bola tampar. Jadi tidak berbumbung lah. Jadi kami pun kadang-kadang main futsal kat situ. Kita orang ramai-ramai main futsal kat situ. Sekarang main ke? Main futsal lagi? Main lagi. Ada budak rasa kalau PJ budak lelaki suka main futsal. Main futsal kat situ. Sebab ada bumbung. Sekarang ada bumbung kan. Macam dulu. Sebab sebelah tu kan ada tembok. Banyak kali lah bola keluar. Memang banyak kali bola keluar tembok tu. Lepas tu cermin bengkel seni tu selalu pecah. Sekarang sini. Betul. Tapi dengan saya lihat dengan terbinanya Dewan Cochranian ni banyaklah merubah. Sebab kita pun ada pilihan kedua untuk mengadakan pelbagai program ataupun permainan kat situ. Okay, faham. Kalau dulu ada tak guru yang macam memang paling famous lah, memang pagi-pagi orang akan cari lah. Dia akan cari cikgu tu datang tak datang, cikgu tu hadir tak hadir, ada tak? Ada, banyak. Waktu zaman saya ni sebenarnya banyak cikgu yang famous lah, yang yang memang murid-murid ni memang excited lah, suka sangat. Betul, memang ramai. Tapi tak mampulah saya nak sebutkan semua. Tapi yang paling lah, yang paling saya ingat antaranya Encik Zam sekarang. Encik Zam. Dulu sekarang pun orang masih cari-cari dia tu. Betul. Sebab dulu kita orang cari bukan apa, nak PJ. Kita orang cari dia sebab nak PJ. Kita orang cari sebab saya untuk pengetahuan pendengar juga, saya di kelas agama ni KAA, kami bersama dengan guru yang sama sepanjang 3 tahun. Sepanjang 3 tahun. Sebab KAA ini lebih dinamakan sebagai kelas kawalan. Dan guru-gurunya guru yang sama. Jadi kalau Cikgu Zam yang ajar PJ daripada form 1 sampai form 3, memang dah rapat lah, memang akan dicari. Dan sekarang ni Alhamdulillah Encik Zam pun telah dinaik pangkatkan sebagai pelongkanan hal ehwal murid. Dan ramai lagi, antaranya yang boleh saya sebut, antara yang terbesar mentor saya sekarang ni, Ustazah Nurul Najwa. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat daripada beliau yang saya amalkan sampai sekarang. Ketika jadi murid dan bila saya kembali ke sini jadi mentor saya, tetap
dengan metod ataupun sistem pengajaran yang sama yang saya dapat recall balik zaman-zaman saya belajar dulu. Sangat mengimbau Paling kenangan. sayang Ustazah Nazwa tu. Sekarang pun dia baik sangat dengan saya. Betul. Lepas tu guru yang paling garang ada tak macam? Oh, paling garang ada. Okey, saya ingat lagi. Ketika saya tingkatan 1, bukan kata disiplin tu tak apa ni? Tak cantik. Tak kuat, tak ketat. Okay. Tapi bila saya berada di tingkatan 3, 2015, penolong kanan hal ehwal murid yang baru telah masuk. Namanya Encik Kamal Arifin. Bila dia masuk, sekolah ni ibarat berubah 360 darjah. Sebab bukan nak kata sebelum tu disiplin tak ketat, tapi bila dia masuk disiplin lagi bertambah ketat. Sebelum tu pelajar-pelajar ni mungkin lah macam kalau kita pakai baju PJ kan, yang lelaki lah biasanya tak tie in. Tu biasa lah. Tapi bila dah masuk wajib tie in lah. Memang wajib tie in. Memang kena tie in. Lepas tu yang paling saya ni, sebab saya ingat lagi pernah beliau berucap dekat tapak perhimpunan tak guna mic. Dan memang kuat gila suara dia. Memang kuat gila. Daripada bawah tu sampai ke tingkat 7 boleh dengar. Memang budak-budak tak bercakap langsung. Betul? Memang senyap. Satu sekolah semua senyap. Tak berani nak bercakap. Kalau sekarang ni dekat tengah beratur pun boleh huha-huha lagi kan. Bising-bising lagi. Zaman tu memang tu yang antara saya ingat lah. Okey, faham. Kalau dulu ada tak macam aktiviti yang paling ditunggu-tunggu oleh sekolah pelajar sekolah, macam hari kesusanan ke, hari sukan ke? Okey. Ada tak? Dulu yang paling ditunggu-tunggu oleh pelajar selain daripada program Remote Raya, itu memang ditunggu juga sebab setiap tahun. Sebab waktu Remote Raya ni, saya cerita sikit lah. Waktu Remote Raya ni, kita macam rumah terbuka. Pernah sekali tu kita buat konsep open class. Jadi kat kelas tu kita hias lah dengan tulisannya, dengan makanannya, susun atom meja macam kedai makan. Jadi mana murid guru-guru yang ajar kita waktu tu, kita akan jemput lah. Dia macam setiap kelas, lepas tu nanti cikgu-cikgu datang jemaah kan. Bayangkan cikgu ni dia mengajar 20 kelas. 20 kelas dia kena datang. 20 kelas dia kena datang. 20 kelas dia akan dapat jemputan. Jadi memang seronok lah. Tu yang satu. Tapi yang paling yang ditunggu-tunggu yang saya ingat, Karnival Cochranian. Karnival Cochranian memang sebab 2 tahun sekali 2 tahun sekali. Zaman saya pun dah merasa dah 2 tahun sekali. Sebab bila bukan selalu ni kan, kita ternanti-nanti apa yang kita nak jual. Betul. Apa yang kita nak maksudnya kita persembahkan. nak bekerjasama dengan kawan-kawan kita, dengan cikgu kita. Yang saya paling ingat, yang paling saya ingat, kita nak buat baju kelas. Betul, itu paling best Ustaz. Setiap tahun memang akan fikir nak design apa, warna apa. Selalu kita akan sama-sama pakai lah ketika yang saya ingat sekali lah, kalau tingkatan 1, 2, 3 tu saya dah agak-agak lupa sikit. Tapi bila naik tingkatan tu, kita orang jual dulu paling famous lah, aiskrim pasu. Aiskrim pasu? Pernah tengok aiskrim pasu? Tak pernah. Macam mana? Pasu, kita letak aiskrim dalam tu. Berapa dulu memang viral lah benda tu. Berapa ringgit jual? RM5. Oh, dapat pakai kupon lah. Tahu. Aiskrim pasu tu memang famous lah. Boleh lah lepas ni kelas invite tahun depan. Sekarang dah tak ada dah tak jumpa dah. Kalau pergi mana-mana pun dah tak jumpa aiskrim pasu. Memang viral lah time tu. Karnival Cochranian, Remote Raya. Hari sukan? Hari sukan pun paling ditunggu juga. Kalau dulu rumah apa yang paling selalu dapat nombor 1? Kalau dulu rumah sukan ni tak ada nama macam sekarang. Dia ikut warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru. Kita panggil warna rumah merah, rumah biru, rumah kuning, macam tu. Dia tak adalah macam sekarang ni. Biru, Sukhoi. Merah Hornet. Hijau Hawk, kuning Amachi. Saya dulu, kini dan selamanya biru. Jadi guru pun guru biru kan? Guru pun guru biru. Saya kalau waktu tu Puan Laili, sebelum beliau berpindah, dia bagi pilihan kat cikgu praktikal ni. Awak nak rumah apa? Untunglah. Saya angkat tangan biru.
No Memang doubt. tak biru. Memang biru je. Daripada saya sekolah rendah pun sampailah saya sekarang ni memang biru. Memang minat biru ni, betul Betul, saya pelik sebab sekarang bila saya tanya budak-budak ni, kata Rumah Biru ni tak pernah nak juara. Betul. Betul? Betul. Zaman saya ni memang biru nombor 1. Oh, okey, faham. Memang jauh lah, memang tak boleh kalahkan. Memang atlet-atlet dekat Rumah Biru je lah. Betul, atlet semua, kebanyakan semuanya di Rumah Biru. Faham. Jadi bila saya kembali balik tengok Rumah Biru ni, nombor 4. Tahun lepas nombor 4 Nombor 3. Nombor 4 ke 3 macam tu lah. Kan, nombor 4. Saya terkejut. Dan apa saya buat? Saya bagi semangat dekat pelajar-pelajar ni. Alhamdulillah, tahun ni tak nombor 1 pun kita dapat nombor 2. Tak kira sih pun terkejut ke bila dapat keputusan dia punya nombor 2 Rumah Biru Tak nombor expect 2. Saya memang push setiap pelajar-pelajar saya push untuk memberi markah mata rumah sukan. Alhamdulillah lah tahun ni kejohanan olahraga tahunan SMK Cochrane, Rumah Biru nombor 2. Mantap Ustaz, terima kasih. Terima kasih kat Ustaz Rumah Biru ni. Okey. Lepas tu agak tahu tak siapa yang bagi nama rumah sukan tu? Betul Yang saya minta maaf, saya tak tahu, kurang pasti. Okey, sekarang kita berehat sebentar. Nanti kita akan kembali. Baik, kembali lagi kita bersama dengan Ustaz Muazzam. Baik, sebab tu perhimpunan saya selalu dengar tahu pengetua asyik mention sekolah ni sekolah mana. So nak tanyalah, sekolah mana ni memang daripada dulu ke ataupun ada start tahun bila-bila ke? Macam mana? Okey, soalan yang bagus. Sebab saya merasai sendiri pengalaman bagaimana perubahan daripada sekolah aliran biasa bertukar menjadi sekolah amanah. Jadi perubahannya berlaku ketika saya berada di tingkatan 4 pada tahun 2016. Itu tahun pertama sekolah kita dinaik taraf menjadi sekolah amanah. Masa tu Ustaz form 4 Tingkatan 4, betul. Tingkatan 4. 4 harapan. Ketika itu banyak perubahan yang berlaku. Antaranya sekolah kita menerima 2 ataupun 3 orang penasihat orang putih ataupun mak saleh lah daripada program sekolah amanah sendiri yang menjadi advisor kepada pihak sekolah. Dan kedudukan susu atur di dalam kelas tu pun berbeza. Macam dulu kan biasa kita duduk sebaris-baris. Betul. Bila sekolah amanah masuk, kita menerapkan PAK21. Apa dia PAK21? Ini dah cerita. Pembelajaran abad ke-21. Antara pembelajaran abad ke-21 ni, susun atur kelasnya kita secara berkumpulan. Macam sekarang lah. Betul, macam sekarang ni sebenarnya daripada 2016 lagi. Sebelum tu memang kita duduk satu baris. Dan kelas kita ni tak banyak infografik macam sekarang. Macam sekarang ni saya tengok ada kelas yang letakkan peta lighting, ada parking lot, ada papan kenyataan, dan di papan tulis ada apa ni? Yang tak fokus dalam kelas ni. Mana ada. Apa dia? Ada 2 tu. Yang kriteria kejayaan. Betul. Dengan objektif pembelajaran. Betul. Nampak si fokus dalam kelas tau. Alhamdulillah. Yang 2 tu program sekolah amanah. Jadi dulu memang setiap kali kelas cikgu akan tulislah apa yang kita target, objektif kita, apa kriteria kejayaan. Dan kita kat situ kita dapat nampak fokus kita ni di dalam kelas tu lebih tinggi lagi berbanding sebelum ni. Tu antara perubahan baik lah yang berlaku. Dan saya kalau ingat lagi, ketika dalam kelas, guru mengamalkan aktiviti PAK21 di mana kita ni sepenuhnya berpusatkan kepada pelajar, bukan hanya kepada guru sahaja. Macam dulu mungkin bila kita belajar, satu hala guru yang memberi kepada kita, kita ambil ilmu. Dan sekarang ini perubahannya 2 hala. Bukan hanya guru yang mengajar, kadang-kadang murid pun boleh mengajar juga. Dan guru hanya kita namakan sebagai pemudah cara ataupun mentor akan mengawal lah situasi tersebut. So that's why lah kenapa cikgu-cikgu rajin ni suruh kita orang buat presentation. Betul, presentation, aktiviti dalam kumpulan. Yang itu semua antara program sekolah amanah.
sendiri. Okay. So, macam mana dengan, so Ustaz rasa sekolah mana ni bagus lah kan? Yes, Sangat bagus. pada pandangan saya sangat bagus dan merupakan satu usaha yang perlu kita teruskan ke depan dan kita perlu naik taraf lagi lah. So, perlu kekalkan lah kan? Ya, betul. Perlu kekalkan dan kita naik taraf lagi. So, masa daripada 2013 sampai 2012, lepas tu 2012 rasa macam belajar biasa je. And then start masuk 2016 belajar macam cara pembelajaran tu baharu. So masa tu Ustaz terkejut tak? Macam apa perasaan Ustaz masa tu? Pada awalnya memang kami ni bukan tak nak perubahan, tapi kami ni dah terbiasa dengan cara yang lama. Dah terbiasa dengan cara yang lama, jadi bila ada perubahan tu kita macam tak berapa minat nak join dalam kelas. Contohnya kalau ada cikgu yang buat, kalau awak ingat lah, ada satu tu nama dia KWL chat. Pernah buat? KWL chat. Sebelum kelas, cikgu akan bagi satu borang. K tu maksudnya kita tulis apa yang kita tahu berdasarkan kelas sebelum ni. Berdasarkan tajuk sebelum ni. W tu what, maksudnya apa yang kita nak tahu hari ni. Nanti dah habis belajar. L pula, L tu apa yang kita belajar, learn, apa yang kita telah belajar hari ni. Jadi kita dapat keluarkan apa yang kita dapat pada hari tersebut lah. Mula-mula bila nak buat benda tu, memang kita orang yang lelaki ni lah terutamanya, apa ni cikgu, malas lah nak ni, setiap kali kelas nak buat. Memang waktu mula-mula tu macam-macam perubahan yang berlaku. Macam bantahan aku Betul. Tapi guru dengan sabar, dalam lama kelamaan kita dapat ikut. Kita dapat ikut, alhamdulillah. Okay, baik. Macam mana dengan Koko Club? Ada tak macam perubahan? Macam memang paling ketara lah. Ada tak perubahan? Baik. Daripada sudut co-curriculum pula, saya pun merasai sendiri perubahan tu. Macam mana perubahan? Apa perubahan yang Ustaz rasa tu? Okay. Nak dengar cakap. Okay, perubahannya ketika saya menengah rendah juga, co-curriculum ni bukannya satu aktiviti yang diwajibkan. Dia tambahan. Okey, tambahan. Dan minta maaf kalau saya salah cakap. Dan ketika itu kedatangannya diwajibkan kepada ahli yang aktif sahaja. Dan aktiviti co-curriculum dijalankan pada hari Selasa atau Khamis, 2 hari, seminggu. Macam sekarang ni? Sekarang seminggu sekali. Seminggu sekali. Dulu 2 kali. Dan yang saya ingat lagi, kedatangan tu maksudnya kita boleh pulang ke rumah dulu. Ya, untungnya zaman kita orang tak ada pun. Betul. Contohnya kan kita balik 1.10, aktiviti start pukul 2. Okay. Kita boleh balik ke rumah, nak makan ke, nak solat ke, pukul 2 datang balik. Tapi yang lelaki ni dah keluar, tak masuk balik. Tak masuk. Memang keluar terus, memang sebab balik betul, terus. Memang sentiasa terbuka lah. Betul. Tapi bila start perubahan tu bermula 2015. Seingat saya lah, PK Koko yang baru masuk. Ingat tak nama dia? Namanya Puan Lim Sek Hong. Oh, lebih kurang sama macam cikgu kita orang ni. Itu Lim Seng Ho. Ini Lim Sek Hong. Puan Lim Sek Hong ni perempuan lah. Dia masuk je, memang Koko tu diwajibkan. Memang kita tak boleh nak balik, tak boleh nak keluar makan, keluar solat ke, alasan apa-apa pun tak boleh. So sebabkan dia lah kita orang betul. Dari sekolah. Awak bayangkan setiap Rabu pukul 1.10 macam tu pagar dah tutup rapat. Security dah jaga kat situ. Memang ketat. PK Koko kat situ. Macam gitu dia ketat. Betul, dia takkan bagi budak-budak ni ponteng lah. Dan sekiranya kalau ada ibu bapa yang datang, memang ibu bapa tu kena kaunseling. Betul, ibu bapa ni kena kaunseling. Maksudnya akan diberitahulah kenapa kena datang, kena wajibkan Koko ni sebagainya. Memang kehadiran Koko tu meningkat selepas kemasukan PK Koko yang baru lah. Diorang masih kekalkan lah benda tu sampai sekarang. Ya betul, yang tu saya nampak lah perubahan tu. Sampai sekarang pun pelajar tak boleh balik, memang kena wajib hadir Koko. Betul. So kalau dulu Koko pukul berapa sampai pukul apa tu? Dari Rabu dengan Khamis masuk? Dulu kalau Koko 1 jam sahaja. 1 jam je? 1 jam je. Sampai pukul 3 dah boleh balik. Kita orang awak bayangkan kita dah balik dah.
Lepas tu datang sejam, balik lagi. Untung Betul. Jadi masa dengan Cikgu Lim Sek Hong tu sama kat aku 3 lah. Habis Sana bila Puan Lim Sek Hong masuk, Koko 2 jam lah. sampai pukul Sampai pukul 4. sama macam sekarang. Sama macam dia sekarang. memang betul-betul. Daripada situ perubahan tu dibawa sampai sekarang. Okey, faham. Agak-agak Cikgu Lim Sek Hong masuk 2015 Lebih kurang 2015. Dia daripada sekolah mana? Tak tahu. Tak pasti. Tak pasti korang ingat kan. So start boleh kita masuk dekat sesi macam kenangan-kenangan lah zaman dahulu. Start ada tak kawan rapat start? Okey, sebelum saya ceritakan pasal kawan rapat, sikit saya nak sentuh. Macam saya cakap tadi, saya di KAA selama 3 tahun. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Jadi kami ni 3 tahun ni memang tak berubah kelas, tak berubah guru. Kelas yang sama, kawan-kawan yang sama. Jadi memang hari-hari kita tengok muka yang sama. Memang kenangan betul 3 memang tahun. kat situ kita orang jadi rapat antara satu sama lain lah. Contohnya, kami ni kalau ke mana-mana saja, kami akan bergerak dalam satu kumpulan. Kami tak akan contohlah macam subjek sains kena pergi makmal. Tak ada seorang pergi seorang pergi, tak. Dia Kita pergi orang ramai-ramai satu kan? grup, satu grup turun. Satu geng. Kalau satu geng lambat, lambat lah. Semua kena lambat. Satu geng lambat, satu geng tu lah kena denda. Betul. Satu lagi kalau macam semua pakat nak pakai baju PJ, memang semua pakai. Semua pakai JPJ ya. Siapa yang tak pakai tu kita pulaukan. Kita tak kawan. Memang benda tu dah kita orang rasai sendirilah waktu saya sekolah dulu. 3 tahun tu. Memang kenangan. Lepas tu bila biasa kan budak aliran agama ni lah yang paling selalu pindah sekolah kan. Betul. Bila perubahan keluar masuk tu memang ada. Tapi yang macam saya sendiri pun, saya bukan orientasi di sini. Bukan orientasi di SMP Cochrane. Sebenarnya ustaz kat sekolah ni daripada bukan daripada awal bulan lah. Bukan. Pertengahan lah. Pertengahan bulan 3 baru saya masuk. Sebelum ni saya berasrama dan saya berpindah ke harian. Ambil KA jugalah. Sebab apa tu ustaz pindah sekolah sini? Mungkin adalah masalah peribadi. Tak adalah masalah, maksudnya dari sekolah lama tu saya sakit. Saya sakit. Macam tak selesa dengan duduk asrama kan, sebab yelah masa sekolah rendah pun ustaz bukan sekolah asrama kan. Betul. So, form 1 ni memang biasalah kan. Betul, budak-budak lagi. Bahasa budak sekarang bocah. Betul. Macam tu lah. So kenangan. Tapi yang soalan tadi, kalau kawan yang paling saya rapat daripada tingkatan 1 ni, nama dia Solihin. Masih berkawan tak sekarang? Masih berkawan, masih kontak, masih akrab lah, masih rapat. Dan kita orang ni digelarkan sebagai partner in crime lah. Wow. Nak cerita lebih tu tak boleh kat sini. Nak cerita lebih tu tak boleh. Tapi banyaklah kenangan yang kami ciptakan bersama. Tapi ada juga kawan-kawan lain macam dia paling rapat lah. Macam siapa kalau boleh saya sebut, macam Ashraf Daniel. Lepas tu ada lagi Afif, Hilman, Haikal. Haikal ni dulu dia anak ustaz sekolah sini juga. Ustaz mana? Ustaz Rauf? Ustaz Syarif, dah arwah dah. Dah arwah. Anak Ustaz Syarif. Dan satu lagi Arid Haikal, anak Cikgu Mufarid. Anak sulung Cikgu Mufarid. Classmate saya dulu. So dia kenal lah ustaz kan? Kenal. Itu ramai lagi yang saya tak. Ada seorang lagi Syaf Rizal. Syaf Rizal ni yang selalu rapat dengan saya lah sampai sekarang pun. Kalau sekolah ada buat program, dia selalu datang. Maksudnya kenangan tu masih ada lagi. So ustaz memang ramai kawan ni. Betul-betul family ustaz ni. Kita orang memang blood brother. Bagaimana ustaz? Kan ustaz cakap ustaz bukan daripada awal bulan masuk form 1. Form 1 daripada form 1 memang Cochrane. Tapi bukan daripada awal tahun ke pertengahan kan. So masa tu macam ni perasaan ustaz bila masuk ke sekolah Cochrane. So, sekolah Cochrane ni bukan senang nak masuk kan? Ya, betul. So macam mana ustaz boleh Sebab masuk kebetulan abang saya waktu tu berada di tingkatan 5. Berada di tingkatan 5 dan saya pun dapat pindah sini. Dan sebab saya nak teruskan aliran agama tu. Sekolah lama pun saya KAA. Masuk sini pun sambung KAA lah. Macam tu. Okay, faham. So apa kenangan yang paling tak boleh dilupakan lah dengan 1 bakti, 2 bakti, 3 bakti? Yang paling saya ingat lah, selain yang saya ceritakan tadi tu, pertamanya kami sebelum nak ke sekolah ni, kita orang akan kumpul satu tempat dulu. Kat mana? Agak-agak kat mana?
Biasa kat tangga-tangga ni. Bukan. Oh tak Luar sekolah. Oh, atau fikir ni. Macam kat depan sekolah kita ni ada surau Taufiqiyah. Kami akan berkumpul kat situ dulu. Oh, dulu kan kalau mak ayah pun suruh hantar situ dulu. Tak hantar sekolah. sebab dulu kat situ dia ada macam kantin. Ya, betul, ada kantin. Kami memang lepas sekolah ke situ, memang situlah tempatnya. Sebelum nak datang sekolah pun ramai datang situ kumpul. Lepas tu semua gerak, datang ramai-ramai masuk sekolah. Tapi yang pasti sebelum 7.20 lah. 7.20 lah kan. Macam dulu kalau lewat, kita orang dapat slip. 7.20 dah dapat slip dah? 7.20 slip putih. Slip putih ni lewat perhimpunan. 7.30 slip pink. Yang tu lewat sekolah. Saya tak tahu sebab saya tak pernah lambat atas sekolah. Alhamdulillah. Tapi kita orang antara lelaki ni kalau yang lambat, kita orang selalu kumpul lah slip tu. Siapa paling banyak. Kita buat rekod, kita orang lawan. Kenangan. Tu agak tak baik sikit lah. Janganlah ikut. Jangan ikut. Tapi kenangan Ya, betul, macam kenangan. Kalau baik sangat kat sekolah ni macam tak ada pula kenangan tu. Ya, betul. Nakal sikit pun tak apa. Adalah nakal-nakal sikit tu adalah. Ustaz ingat lagi tak yang kantin kat atas Fikir tu? Nama makcik-makcik tu masih ingat lagi tak? Masih ingat. Nama? Nama tak ingat lah. Tapi memang makcik tu dah kenal kita orang lah. Memang kita orang sebab kita orang kelas aliran agama ni kita orang balik lambat kan. Betul. Balik pukul 4, 3.30, 3.50. Pernah sekali tu 4.30. 4.30 Jadi awak bayang rehat pukul 10. Tengah hari tu memang dah lapar gila dah. Betul. Jadi kadang-kadang sebelum waktu terakhir tu kami diberi rehat. So maksudnya AKA dia rehat 2 kali lah. Rehat 2 kali lah. Walaupun tak ada dalam jadual. Rehat kedua tu kita nak solat, kita orang makan, kita masuk kelas. Macam tu. Seronok masa tu kan? Ya, betul. Ada kenangan tu. Lepas tu tempat lepak Ustaz paling banyak Ustaz lepak kat atas Fikir tu kan. Lepas tu saya ada dengar dulu Cochrane dia ada sesi pagi dengan sesi petang kan? Betul. Ustaz ada alami ke yang sekolah macam tu? Betul. Waktu saya tingkatan 1, tingkatan 2, sekolah kita ada 2 sesi. Dan tingkatan 1, tingkatan 2 sesi petang. Sebab apa? Sebab bila sesi pagi kita ada tingkatan 6. Bila ada tingkatan 6, kelas pun tak cukup. Jadi sesi tingkatan 1, 2 ni petang. Tetapi kelas agama ni dinaikkan ke sesi pagi. Sebab kita balik lambat kan. Betul. Macam tu lah. So Ustaz sesi pagi, sesi petang sesi petang lah kan? Sesi pagi. Kelas agama sesi pagi. So mungkin dengan yang macam guru yang sama kan ataupun guru yang berbeza? Kalau guru pula, sesi pagi guru lain, sesi petang guru lain. Macam tu. Dan sesi petang ni pun ada penolong kanan petang. So beza juga betul, penolong kanan petang. Kalau pengetu yang satu pengetu kan? Pengetu yang sama, cuma ada penolong kanan petang. Okey, faham. Macam tu. So macam ni Ustaz nak berkenalan dengan kawan-kawan yang sesi petang tu pula? Macam kita orang, sebab tu saya kata tadi, kita orang ni, sebab awak bayangkan bila sesi pagi tak ada tingkatan satu yang lain. Menengah rendah 1 bakti, 2 bakti, 3 bakti. Tak ada satu H ke, satu U ke, tak ada. Sebab orang sesi petang. Jadi bila sesi pagi ni, hanya ada kelas agama saja. Sebab tu kita rapat antara kita tu lah. Dan bila kita orang nak jumpa sesi petang ni, selalunya kita jumpa di peralihan kelas. Maksudnya? Contohnya, macam ada kelas-kelas yang tingkatan 3 ataupun tingkatan 4 dah balik dan tingkatan 1, 2 ni akan masuk kelas yang sama. Dan subjek kami waktu terakhir ni kadang-kadang ada subjek yang kita bergabung dengan kelas petang. Contohnya subjek English. Pernah tingkatan 1 dulu, kelas kami, kelas bakti, kita gabung dengan kelas dinamik, kelas unggul dalam satu kelas. Jadi kat situlah kita kenal-kenal dengan budak sesi petang. Macam tu. So, apa lagi kenangan yang Ustaz tak boleh lupa pasal kawan-kawan Ustaz? Paling tak boleh lupa mungkin pengalaman yang saya pernah membawa kawan saya ke hospital. Alamak, sedih je. Sedih sikit lah sebab dengan menaiki ambulans.
Itu pengalaman pertama saya naiki ambulans membawa kawan saya. Agak rapat jugalah. Nama dia Wan Muhammad Irfan Iskandar. Ketika tu dia sakit yang sangat teruk. Dia asma ataupun sesak nafas. Asma yang membawa kepada sesak nafas. So, maksudnya asma ni bukan penyakit yang biasa-biasa lah. Ya, mungkin sangat teruk lah waktu tu keadaan dia. Sebab saya ingat lagi dalam van tu, dia pegang tangan saya. Alamak, sangatlah sedih lah Ustaz. Dia pegang tangan saya, dia kata, Muazzam, tolong cakap kat mak aku, cakap kat ayah aku. Memang saya sedih lah dalam tu. Alamak. Tapi dia masih kontak lagi lah. Masih kontak lagi. Sekarang dia sihat lah kan? Alhamdulillah lah. Perawatan semua. Pengalaman yang saya tak boleh lupa lah. Kita bawa ke HUKM kalau tak silap. Memang waktu tu ambulans tu memang laju lah. Dia buka siren semua kan. Betul. Memang saya dah bergegar-gegar dalam tu dengan pegang kawan lagi. Memang pengalaman yang tak boleh saya lupakan lah sepanjang berada di SMK Cochrane. Paling sedih paling kenangan betul tu. Tak boleh lupa tu. Betul. Lepas tu kalau waktu rehat kan, dulu saya pernah lah kan sekolah, so, abang saya kan sekolah sini kan. Lepas tu saya kelas rendah. Dia selalulah cakap ada roti canai. Ya, betul. So dulu saya bila sekolah rendah, saya akan sedek-sedek masuk sebab nak pergi beli roti canai tu tau. Oh, pernah? Pernah? Oh, okey. Sedap. Betul. Macam tak abang saya belikan lah. Sangat kenangan lah sebab betul? rupa kantin yang sekarang, dulu, rupa kantin yang sekarang ni tak sama macam kantin yang dulu. Macam mana? Boleh start ceritakan sikit tak? Kalau sebab nak cerita sikit tu, cerita sikit je lah. Sikit je lah. Okay, sebab kantin yang dulu macam sekarang ni dah dijadikan tempat makan pelajar. Lelaki yang di belakang tu. Oh, okey. Yang di belakang tu satu baris tu semuanya gerai. Sebab kan student kan makin lama makin ramai. Betul. So, tempat tu kena makin perluaskan lah. Betul. Yang tu saya nampak lah. Lepas tu yang boleh saya ingat, gerai tu daripada hujung tu kita buat nasi putih dengan lauk-lauk nasi campur. Oh, sedapnya. Lauk macam-macam lauk ada. Okey, lepas tu sebelah dia kita ada aneka sup. Aneka. Ada mi sup, mi hun sup, mi hailam, yimi. Saya paling suka yimi. Yimi sup. Dulu RM2 je. Sekarang dah cakap dah. Dulu sekarang murah. makin lama. Tak adalah kata murah sangat tapi kita mampulah nak beli standard tu. lah. Betul. Kalau bawa RM5 tu dah mewah lah dulu. Betul. Itu sebelah dia ada pau. Ada pau. Macam pau ada. Saya pernah alami benda tu masa form 1 tapi sekejap je. Paling famous yang saya selalu beli pau BBQ ayam. Sedapnya. Kalau saya Sedap. beli yang Sekarang dah tak ada dah. Sebelah dia tu, pasal ada sebelah dia lagi ada jual-jual nugget, hotdog macam tu lah. Tu sebelah dia roti, sushi. Roti dan sushi. Okay. Lepas tu saya nak sambung tak ada. Lepas tu kita sambung lah nanti. Baik. So maksudnya makanan tu memang sedap-sedap sangat kan? Ya betul. Memang tak boleh lupakan lah. Waktu rehat memang full kantin. Sampai sekarang memang full Ustaz. Memang Makanan full. tu sangat dapat. Ya betul. Paling ni yang tadi lah awak sebut roti canai tu. Roti canai tu sumpah sedap roti Ustaz. canai. Serindu gila. Awak bayangkan kalau dulu roti canai tu, yelah kita kalau dah habis kan nak buat tu ambil masa. Kalau dah habis waktu rehat pun, still pengawal tunggu suruh naik, kita tak nak naik. Kita tunggu. Ya ada masa dapat bungkus pun bungkus lah. Masa form 1 tu ada tak kita orang waffle. Waffle dengan jagung tu. Paling kita orang memang naik kelas lambat sebabkan waffle dengan jagung tu lah. Kita sanggup tu tunggu. Lebih kurang sama lah pengalaman tu. Okay, so Ustaz dulu ada jawatan tak? Okay, kalau sebut pasal jawatan, tak adalah banyak. Sampai 5 lencana kat sini. Tak adalah. Ada tak studi macam tu? Ada. Ada. Tu gila jawatan. Betul. Batak jawatan tu. Macam saya dulu, saya squad surau. Tapi saya murid biasa je lah. Murid biasa. Bila naik tingkatan 4 tu, bila naik tingkatan 5, saya merupakan batch pertama SVG. Daripada sekolah amanah sendirilah. 2017 baru start SVG. Betul. 2016 sekolah amanah. Bila 2017 SVG diperkenalkan. Dan kami merupakan batch pertama.
Untung Ustaz. So betul. macam mana dia orang pilih pengerusi tu? Pengerusi kita pilih ikut rupa je lah. Tak, maksudnya guru-guru lah, saranan Guru-guru guru. sendiri lah. Betul, guru-guru yang pilih. So Kita masa ikut. tu bukan Ustaz jadi Bukan. kawan Sebab saya Ustaz. tak berapa biasa-biasa. Okay, faham. So yang Dewan Cochrane tu kan, kalau sekarang kalau hujan, kita orang kan dekat Tabat Perhimpunan. So kalau dulu macam mana kalau hujan? Okey, kalau hujan macam dulu tak ada Dewan Cochrane kan. Kita memang beratur dekat tapak perhimpunan yang sekarang ni lah. Dan terbuka. Kalau hujan, kita masuk ke Dewan terbuka. Berhimpit, bersesak dalam tu. Betul. Ramai-ramai. Kalau tak ada pun, perhimpunan dibatalkan lah. Memang naik kelas. Betul nak berasa. Tapi selalunya kalau daripada pagi tu memang hujan yang lebat, memang pelajar-pelajar ni naik kelas terus. Tak ada perhimpunan lah. Untung biasa. Kita orang pun nak juga tu. Betul. So ada tak kawan Ustaz yang dah pernah jadi, kalau pernah macam jadi pelajar cemerlang SPM, ada tak kawan-kawan Ustaz yang Ustaz kenal yang rapat lah? Kalau kelas saya mungkin ada, tapi saya tak ingat nama. Yang saya ingat pelajar straight A lah. Berapa daripada kelas 5I. Berapa E? Straight A. Straight A. Nama tak ingat. Nama tak boleh sebut kot. Kenapa? Saya tak ingat lah nama dia. Tak ingat. Okay. Melayu ke? Melayu. Perempuan. So, salah satunya Melayu daripada berapa orang saya tak ingat. Yang pelajar cemerlang tu mungkin bawah 10 orang. Tapi seorang yang Melayu. Betul lah. 5I tu. So macam mana dengan tingkatan 6? Diorang start bila diorang stop? Dia berpindah tempat ke college baru tu? Seingat saya bila 2015. Sebenarnya 2015 ni banyak perubahan yang berlaku. 2015 paling banyak. 2015, betul. Yang saya ceritakan tadi itulah. Dan saya rasa ketika itulah tingkatan 6 ni berpindah ke sekolah lain. Sekolah sekarang ni lah mereka, seingat saya kolej tingkatan 6 Putrajaya. Bila tingkatan 6 berpindah ke sana, barulah yang tingkatan 1 dan 2 sesi petang ni dibawa ke pagi. Sehingga sekarang. Okay, wow. So okay. So bolehlah saya tanya, Ustaz rasa bangga tak dengan perkembangan Cochrane yang sekarang? Tipulah kalau tak berbangga kan. Memang sangat berbangga dengan pelajar Cochrane yang sekarang ni. Ada tak sedikit kenangan Ustaz masa SPM? Ustaz ambil semua subjek ke ataupun ada yang subjek Ustaz drop? Kalau SPM dulu saya ambil sepatutnya 9 kan, 9 subjek, tapi saya drop 1. Subjek apa tu? Tak boleh diceritakan. Tak boleh. Jadi SPM saya hanya 8 subjek sahaja lah. Okay. Dan waktu tu pun tak ada tambahan subjek. Sekarang saya tak tahulah, tapi zaman tu tak ada tambahan subjek lah. Kalau sekarang diorang nak tambah subjek pun boleh je. Macam boleh tambah subjek lah. Tapi majoriti macam budak sains, diorang suka tambah subjek seni. Betul. So macam okey lah. Dulu boleh, tapi saya tak nak lah. Sebab seni ni kerja khusus lah, apa semua kan. Betul, kerja khusus tu banyak lah. Itulah bebanan. So apa harapan Ustaz untuk Cochrane ni terus relevan dan cemerlang? Harapan saya hanya satu, untuk pelajar-pelajar Cochrane, tolong seimbangkan antara co-curriculum dan kurikulum. Maksudnya akademik dan juga sukan. Sebab saya tengok sekarang ni sukan agak aktif juga. Betul. Tetapi bila baru-baru ni UPSA, ujian pertengahan sesi akademik, banyak juga yang drop. Betul. Jadi tolong seimbangkan antara co-curriculum dan kurikulum. Dua ni ibarat sayap. Kalau sebelah yang tinggi, koko yang tinggi, akademik yang rendah, memang menjunam lah. Memang tak seimbang. Jadi kita kena ada keseimbangan tu. Itu harapan yang utama lah bagi saya. So kita dah nak dekat penghujung podcast. So soalan yang terakhir, apa nasihat Ustaz untuk anak-anak murid Ustaz bagi sesi terakhir Ustaz menjadi guru praktikal di Cochrane ini? Okey, nasihat saya tak banyak, simple. Utamakan adab. Adab nombor 1. Adab nombor 1. Sebab apa?
dikatakan pepatah Arab al-adab fauqa al-ilm. Maksudnya adab ni di atas ilmu. Kalau awak tak ada adab, walaupun awak ni setinggi langit pun, ilmu awak, tetap awak ni dipandang na'udzubillah lah. Maksudnya adab ni yang utama berbanding ilmu. Jadi ilmu penting, tapi adab jauh lagi penting. Dan apa cara kita nak mengamalkan adab ni? Dengan mengamalkan segala ilmu yang guru-guru kita beri. Sebab apa? Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Maksudnya ilmu tanpa amal ibarat pokok tapi tak ada buah. Maksudnya tak ada manfaat. Betul. Jadi daripada adab tadi, kita amalkan ilmu, insya-Allah kita akan berjaya lah. Dan satu lagi, tanamkan azam tu kalau boleh setinggi langit di awan. Maksudnya kita tahu apa yang kita nak jadi. Jangan hanya sekadar di sekolah saja. Macam dulu, bila saya berada di SPM, saya dah tahu dah. Okay, saya nak ambil STAM, sekian. Sampailah, walaupun dulu saya aliran sains, saya lari semula ke bidang agama sebab saya minat bahasa Arab. Jadi daripada tingkatan 6 STAM, alhamdulillah rezeki saya ke UPSI dapat juga bidang bahasa Arab dengan pendidikan. Bidang yang saya inginkanlah daripada dulu, bahasa Arab, dan saya teruskanlah sampai sekarang. Dan jangan pernah berputus asa. Walaupun kita gagal, jangan risau. Gagal bukan gagal selamanya. InsyaAllah ada rezeki buat kamu semua nanti, insyaAllah. So, Boleh saya akhiri dengan serangkap pantun? Belum lagi? sebelum tu saya nak Ustaz pandang kamera dan Ustaz berikan ucapan Ustaz untuk guru-guru Cochrane. Okay, ucapan untuk seluruh warga Cochrane, terutamanya guru-guru yang telah mengajarkan saya, yang tak mampu saya nak sebutkan semuanya nama, namun tidak sedikit pun mengurangkan rasa hormat saya kepada mereka. Kalau boleh saya sebut sikit, Ustazah Najwa, Ustaz Abdul Rauf, Encik Zamzam, Cikgu Masliza, Cikgu Mufarid, Cikgu Salimi, cikgu apa lagi? Memang ramai lah. Dan sedikit pun tak mengurangkan rasa hormat saya kepada mereka semua. Ucapannya, terima kasih guru-guru yang telah banyak mengajarkan saya dan mendoakan kejayaan saya, yang mengajarkan saya erti untuk tidak mudah berputus asa dalam hidup. Dan sekarang ni alhamdulillah, mungkin tidak lama lagi saya bakal dinobatkan sebagai seorang guru, dan saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur dengan didikan semua guru di SMK Cochrane, dan saya tidak pernah untuk melupakan kesejahteraan untuk kamu semua. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Sungguh menyentuh hati ucapan Ustaz tu sangat sedih semua. So jangan lupa like, subscribe and share video ni untuk nantikan episod seterusnya. Agak-agak siapa tetamu jemputan kita seterusnya? Mungkin PKM kita? Baik, terima kasih Ustaz. So itu sahaja daripada kami. Bye bye.